Aku tak faham kenapa Pokemon boleh macam tukar-tukar nama. Itu Ultra Premium Collection, tapi ni panggil Super Premium Collection. Padahal aku rasa Ultra lagi tinggi kan. Kalau yang Charizard tu, kata tu Ultra Premium Collection tu. Pasti apa beza dia. Buka lah. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Edi dan selamat datang kembali ke channel aku, Edi Fazli. Mic aku okey kan? Boleh check dulu. Dalam mic aku ni tak kena betul. Okey, right. So, selamat hari Ahad. Minggu ni special macam aku cakap semalam. Video ada dua. Video semalam video vlog. Kalau kau suka tengok vlog, tengok video salam. Dan insyaAllah ada rezeki nanti seminggu dua lagi mungkin aku akan upgrade Osmo Pocket 3 lah untuk video vlog. Video unpacking masih lagi pakai kamera ni lah. So kamera ni kekal kat rumah aku je lah. So vlog tu aku rasa dia tak pening lah. Sebab aku faham kadang-kadang orang komplain kalau untuk video vlog bila aku pusing, bila aku bergerak, angle kamera semua pelik kan. Kadang-kadang kau pegang, kau tak cakap dengan orang, kau tak perasan kamera kau jatuh dalam kepala dia di kamera ni dengan tripod tu dia macam tertunduk. Aku tak perasan kadang-kadang. Dan kadang bila kita gerak aku gerak secara spontaneous. Tapi kamera ni dia walaupun dia untuk vlog, dia tak bersedia untuk pergerakan terlalu pantas macam tu lah. So macam Osmo Pocket tu action cam ke apa, dia lain, dia memang untuk vlog, dia memang untuk aktiviti luar. Okay. So hopefully dengan pengupgradean tersebut kau akan lebih enjoy lah. So kalau kau support aku, nak aku spend untuk benda tu, aku dapat sikit fun daripada Eman. Thank you kepada Eman, kakak aku, boleh bagi sikit fun untuk support aku punya cost untuk beli kamera tu. Walaupun Wan ada bagi super chat RM10 kan. Ada juga orang bagi yang super chat, super stiker. Boleh hantar super chat, super stiker. Boleh DM aku ke nak sponsor video ke apa ke, boleh je. Okay. Tapi hari ini dalam segmen di bawah slot Pokemon Trading Card Games, kita ada satu box yang agak menarik lah. Aku berjaya dapatkan dia. Harga dia berapa jangan tanya, sebab sekarang market harga scalper je sekarang. Harga kena buy sama ada kau beli harga yang memang bukan harga retail lah. Tapi kita akan buka Scarlet and Violet Prismatic Evolution Super Premium Collection. Dia satu benda yang menarik tentang benda ni adalah dia punya pattern kat depan ni. Nampak gambar EV kan, Prismatic EV kan. Ni pattern ni gambar-gambar Evolution weh. Lawa. Kita akan buka dengan video tingkat tangan nanti. Tapi generally apa yang kau dapat kat sini, kau nampak kau akan dapat pouch, deck box, masalah full art promo, gambar EV, fuzzy EV deck box, dia macam deck box yang berbulu lah rasa. Playmate featuring EV and Evolution, ada gambar Playmate. Nice gila Playmate dia. Okay, nice. Ada sleeve, lepas ada 15 booster pack, tu menarik. Dan code card for Pokemon TCG Live. Code card pun kau belanja, tapi kau cover code belakang lah selalunya. Cantik lah, kali cantik lah. Dan most likely aku akan jual balik semua benda, mungkin termasuk Playmate sekali kot. Dan Playmate aku dah banyak sangat dah. Aku tengok buka tengok macam mana pulut benda ni lah. Sebab aku so far memang tak bernasib baik dengan Prismatic Evolution. Dan aku teringin sangat nak dapatkan Dragon Pop EX SR. Itu je koleksi aku perlukan daripada set ni sebenarnya. Sebab set Team Rocket ada Didoking, ada Gyarados yang aku perlu cari nanti ya. So kita nak buat lagi, jangan lupa tekan dah subscribe, like video ni, share dengan kawan korang. Dan kalau korang minat nak beli apa-apa aksesori dalam ni, pastikan kontak sampai hujung video dan Roger aku lah, memang aku nak jual pun. So let's go guys. Okay, so ini dia, kita ada Super Premium Collection. Sorry, suara aku hilang. Right, okay. So ini box dia, macam cakap tadi, dia macam kalau macam kecil dengan Ultra Premium Collection. Aku tak faham dalam nama dia. Tapi cakap tadi pattern ni sangat comel sebenarnya. Dan ini gambar apa yang ada dalam. Kita akan go to semua balik. Kita akan buka kalau pisau. Shout out kepada Fury bagi aku masa event hari tu. Dia kata dia OCD tengok aku buka benda semua tak proper. Tu dia bagi aku pisau masa aku jumpa aku di event SES CCC tu. Okay. Kita buka secara kasar. Nice. Dan memang aksesori ni semua aku nak jual sebab aku tak collect apa-apa EV. Aku buka for content. Tengok pulut saja. Lighting macam tak menarik sangat ni. Nampak shadow ni. Okay. Sikit. Ni better sikit. So benda ni pun comel ni. Tapi sangat clean lah. Kalau kau peminat EV untuk buat display ni memang sangat nice lah. Okay, dia macam box buka macam tu je. Dia just tak ada macam tak ada additional effect. Ni promo dia.
promo dia tak sleeve. Memang tak sleeve lah promo kan. Tapi code card ni aku boleh belanja. Sebelum belanja code card kita tengok promo dulu. Promo dia macam ni je ke? Risau pula aku tengok dia. Dia letak slide macam tu je. Tak tahu aku tarik. Kalau aku tarik rosak lah face-to-face dia. Takut. Slide. Ambil sleeve. Tapi ini promo dia first, aku tengok korang. Promo EV yang sangat cantik sebenarnya. Dan promo ni hanya dapat, kalau Japanese kau boleh pull. Tapi kalau English memang dia promo daripada Ultra Super Premium Collection sajalah. Okay, ni mana sleeve aku untuk sleeve. Yang ni mungkin sleeve lah. Yang ni pun aku jual juga. Okay. Masuk dalam. Ni stock loader tu saya kalau tak order. Stock loader tu yang paling pening. Sebab aku tu rumah aku pernah dapat kad Nami dulu, manga. Aku tak sleeve tak apa, kena air. Anak aku tak botol atas tu. So ni dia promo yang kau dapat sekali dengan box ni. Ini kau boleh bagi sekali lah. Oh sebab ni dia di frame. Ini frame sebenarnya, nampak ni boleh lipat. Tapi aku tak nak lipat. Aku rasa bagi siapa yang nak benda ni boleh bagi sekali lah. Jual sekali ni. Kau cut tadi aku tak nak bagi kan. Wih, sleeve dia nice. Ni sleeve dia. Oh, sleeve sangat cantik sebenarnya. Wih, sleeve clean lah design dia. Lawa lah. Kalau minat EV kena ada benda-benda ni. Ok, dan kita ada deck box lah. Ni deck box. Memang deck box yang sangat berbulu. Comel gila. Semalam aku dapat pouch. Ni pouch. Pouch ni aku buat giveaway. Nak tengok video semalam. Ada video vlog semalam. Tengok ni. Ok. Kemudian kita ada. Tak ada apa-apa. Oh, sleeve. Sleeve ni. Sleeve pula ada apa playmat. Kita akan buka juga. Tengok design dia. Cantik ni. Aku kan tak gambar penuh nantilah kalau kau tak tahu macam mana. Tak tahu penuh sebab tak muat pun dekat punya video. Kita ada Lithion, Glaceon, Espeon, Jolteon, Flareon, apa nama dia? Sylveon, EV, Umbreon dan juga Vaporeon. Yang ni kalau tak gambar contoh macam mana gambar rambut penuh lah, kan Google ke apa ke. Tapi yang ni pun fossil. So memang aku beli ni nak dapat tengok macam mana full weight Super Premium Collection sebab nak dapatkan produk-produk dia susah kan. Prismatic ni orang jual dulu spec pun boleh murah, masa SCCA tu pun berapa kan, dalam 55 kot paling murah. So which still mahal tak sebenarnya. So apa salahnya kita boleh for the sake of tengok full weight kan, share dengan korang jugalah. Ya, itulah function channel aku. Kata nak tengok macam mana bagusnya set tu ke, full weight sesuatu barang ke. Tak boleh, kita gulung lah. Video sleeve ni, ada sleeve lagi, playmat tak sekali benda tepi. Dan kita ada 15 booster pack dalam kotak tu comel. Dia tak kotak macam ni je. Atau betul kat 15, kita check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 booster pack. Dan bawah sleeve ni tak ada apa-apa kan. Tak ada apa-apa, memang kosong bawah ni lah. So, memang kotak dia penuh dengan hiasan. Sekejap guys, aku bagi aku kemas tu benda tu. Aku nak simpan playmat ni balik especially. Sebab nak bagi lapang, senang. Aku punya tempat studio dia sangat sepah. So, tunggu sekejap, bagi aku masa sekejap. Okay guys, setelah 5 hari aku menggulung, aku berjaya menggulung dia balik dengan elok. Saya boleh simpan balik macam ni. Generally memang ini akan pergi ke. Aku nak semua kan, apa-apa. Yes. Ini memang aku nak jual semua sekali. Siapa berminat nak beli, mungkin aku jual as a whole ni. Tapi kalau nak beli asasi mungkin ni 100, mungkin ni 50 ke, 60 ke, 100 ke, tahu ke. 3 benda je. Dan promo, yes. Promo nak jual-jual juga. Tengok macam mana, mungkin 200. Tapi semua ni, sekarang kotak ni 3.5. Siapa minat nak beli? Kategori lah. Sebab aku nak tutup, letak tepi. Sebab dia makan ruang. Okay, code card dia. Aku belanja code card ni, tapi code card ni aku akan tutup the last number ataupun the last code alfabet belakang tu. Ni BCW. Ni kau claim lah. Siapa yang code card, siapa yang dapat claim ni, claim lah.
Tapi dapat teka nombor terakhir tu. Okey, tu adalah untuk Super Premium Collection. Lipat tak tepi. Okey. Sebab aku dah tak main sangat TCG live ke apa ke. Kita ada 15 pack. Aku tak kata susulan ni lagi. Kita main teka lah. Cuba korang teka pack nombor berapa yang lagi menarik lah. Kat sini ada muka aku kan. Tak ada lah. Oh lama, aku tak jelas ni. 15 kat sini. Sebab ada muka aku atas tu sebenarnya. Aku tu sebab ni kan angle kamera aku. Belah atas kanan tu ada muka aku. Aku tak nak lah kacau flow booster pack ni sebenarnya. 4, 5, 1 hingga 15. Teka guys, aku letak EV awal ni. Teka pack mana yang ada hit. Aku teka nombor 7. Nombor 7. Teka nombor 7 lah. 7 okay. So jom let's go. Kita mulakan dengan pack pertama. So benda ni memang mahal sekarang. Orang jual balik resell dalam 1,400 per box lah. So agak gila kat. So kat ni pun aku buat giveaway untuk korang. Kat as in bak common rare. Teka air. Aku rasa air kot. Let's go. Permulaan yang tak baik sangat. Like ni. Aku pun tak kelak sangat benda-benda ni. So boleh bagi korang yang semua kad sebenarnya. Professor Research, Professor 2, Shaymin, August Mas. Oh, kita ada aspect guys. Treasure Tracker. Oh nice. Okay. Black Belt Training dan juga Dust Noir. Aku dihantui Dust Noir. Semalam pun aku dah buka Prismatic sebenarnya. Daripada pouch punya box. Tapi first pack kita dapat aspect. Dan sepanjang aku buka menatang apa? Prismatic ni dah banyak aku buka. Aku memang tak laki yang set ni. Teka fire. Sorry, ni bukan fire. Ni kok cut hari ni. Lupa. Ni kok cut. Teka fire. Tak ada mas. Okay, adakah kita akan jadi menerka juga. Kita sudah holo je. Professor Research, Hippodon tu. Amaris, Lopuni, August Mars, Kirin. Hope dia dapat SRL Dragon Pop, Slowking, Hippodon Reverse Holo. Ui. Tapi dia bukan yang kau SRL weh. SRL weh. Sandy Shocks. Double hit. Dia pun Sandy Shock NA dan juga SRR. Awak gila pakai SRR kita. Tolonglah ada gepok. Raging Bolt. Huyo. Dah aku perasan kalau SRR yang Evolutions, dia punya border dia rainbow. Dia colour rainbow sikit. Yang ni kena sleeve terus. Kalau tak apa kata, tak adil lah dekat sini yang kad lain semua tak sleeve, tiba kad ni kena sleeve terus sebab dia SRR. Macam Sandy Shocks dengan Treasure Tracker tu, aku boleh buat giveaway sekali nanti. Okay, ni semua pack common rare ni semua kan, aku akan bagi soal kemenangan bertuah jugalah. Ada giveaway juga dalam video ni. Tapi main hit macam ni yang ni memang aku ambil Raging Bolt EX. Lawa kan, dia dah sleeve kan tak lawa. Aku tak sleeve balik tengok korang, tak apa cantik kad ni bila tak sleeve. Kad mana-mana sekali pun kalau tak sleeve memang cantik. Waduh, jahat. Double hit daripada pack nombor 2. Siapa pilih pack nombor 2? Korang memang pandai pilih pack ni. Pack nombor 3. Adakah satu saja SR kita? Ataupun adakah kita dapat 2 SR? Kad tu korang ke water. Okay. Kita ada Holo Energy. Tak sini kali. Pinsir, aku trauma dengan pinsir ni. Kita kumpul 2 Pokeball dia. Budew, Budew semalam. Pupita, Kirin, Slowking lagi, Body Puffin, banyak yang playable kat. Janine, Secret Art, Budew Reverse Holo dan juga Fezan DPT Holo rare. Okay, adakah kita boleh pull 2 SR ataupun itu saja SR kita? Sebab promo box memang random. Kalau kita pull 2 SR memang clickbait gila lah tajuk aku hari ni. Okay, aku kat korang ke Lightning. Okay, so far aku tak mencari teka apa energy lagi. Defense Impaldia, Bonzo, Furfro, susah sebut nama dia. Pokeball lah sebenarnya. Lavita, Body Puffin, Bug Catching Set, Pyro, Festival Ground Pokeball. Tak sini. Ada Alcaludon, Reverse Holo dan juga Cornerstone Mass Ogerpon EX. Yang ni crystallized Pokemon mesti sebab tekstur dia Terra. So kalau kau bezakan NA biasa contoh kat orang dia tak ada tekstur tau. Nampak tak? Yang ni
hollow biasa, macam foil biasa lah. Dia licin kalau kau pegang. Yang ni kalau kau pegang kau rasa kasar. Tu nama textured. So dia hanya applicable kat Terra Pokemon. Nampak ni Terra ni, Rainbow ni. Dia bukan Terra, dia EX biasa lah. So nampak double hit juga pack ni. Wow, kita punya pack ni macam lah. Adakah box ni sangat menarik? Dragon Pop EX, adakah possible untuk kita pull SR Dragon Pop EX atau ke Fire? Water. Jadi EV guys, Execute, Diary Skill, Burn Space. Muka aku tak ada muka langsung, aku terlalu excited, sorry guys. Bug Catching Set, aku lupa, dah lama tak unpack kat studio kan, kat rumah kan. So pelik sikit. Festival Ground, ada Reverse Holo Regigigas, ni function juga ni. Ada Reverse Holo Techno Radar dan juga The Vaporeon Holo Rare sahaja. So pack ni tak ada hit, Holo Rare sahaja. Pack nombor 6, aku pack nombor 7 je guys. Adakah aku nak tukar pack last minute? Tak nak, aku masih kekal dengan pack nombor 7. Kod kad korang. Ok, teka Psychic. Oh, Reverse Holo Energy lagi, Fighting. Reverse Holo tu semua aku bagi yang energy ke apa semua tu. Yang aku ambil so far main hit SR Raging Bolt tu je lah. Ok, Black Belt Training, dapat Pokeball ke Master Ball lagi. Seeking, Cypher Maniac, Code Breaking. Espion Pokeball. Yo, nice gila Espion Pokeball. Ni dalam puluhan ringgit jugalah rasanya. Double hit. Ni pun aku tak ambil sini, aku tak nak lah. Yo, double hit Espion. Wow, ada Pokeball, ada EX, ada Reverse Holo Energy. Wow, so far kita punya pack sangat menarik lah untuk 15 pack ni. Ok, kod kad korang. Tapikah dia boleh lagi naik tak, aku tak sure. Lightning, adakah dia boleh lagi meriah, aku pun tak sure. Goldin, Applin, Sneasel, Hoot, Seeking, Cypher Maniac. Amat kau payam lah, matah dia tu. Okay, Executor, Amaris Reverse Holo. Ok, kita ada Riolu. Aku nampak illustration rare lagi. Jolteon, aku rasa last time pun memang aku susah nak pull illustration rare. Adakah kita pull? Oh, itu pack nombor 7 cuy. Gila, noob pack nombor 7. Nombor 5 dengan 7 antara yang noob sekarang. So aku boleh menang pack antara pack paling noob sebenarnya. Sedih gila ke? Water, Psychic pula. Sedih. Siapa pack nombor 2 kita menang sekarang ni? EV, tak ada. Executor, elok-elok dia evolution berdua. Executor, kita ada Lassie, Screamtail, Goldin Reverse Holo, Diffion Reverse Holo, dan Munkidori. Function gila dia. Biasa orang pakai landai lah. Kita pack nombor 9. Ok, nampaknya dah start lompong dah. Nampak dah pack-pack yang tak ada hit. Aku baru puji tu, jangan silap. Awal sangat puji tu sebenarnya. Kata banyak hit kan, aku tak patut banyak cakap. Fire. Reverse Holo, Water Energy. Okay, the Black Belts Training. Kita ada Ryu sebenarnya, daripada Street Fighter. Riolu, Professor Research. Pokeball senang bergerak macam tu kan, dia macam licin macam tu. Lacey, Screamtail, ada Briar, ada Pokeball lagi, Habanberry. Tak sini banyak kan Pokeball kita kan. Hoot Reverse Holo dan Dead Space Holo rare. Yo, macam aku nak pack nanti lah untuk kau bagi giveaway kat korang. Ni pack nombor 10 kod kad korang. So far not bad lah. Aku dapat SR, cuma SR yang tak menarik sangat bagi aku. Darkness. Aku nak sebut Steel tadi tau, tapi tak sebut. Silap tadi tak sebut. The Larry Skill, Dun Space, Golding, Applin, Briar, Holucha, Area Zero, Underdeath, Slowpoke Reverse Holo, ada Master Ball. Master Ball Sneasel. Okay, Umbreon tadi sebab Darkness. Scam, aku kena scam. Hampir bagi harapan palsu dah aku. Blood Moon Ursa Luna. 10 pack dah buka so far. Satu SR. Adakah ada SR lagi? Adakah ada illustration rare aku nampak? Sepertinya ada chance untuk illustration rare juga sebenarnya kan. Kod kad orang. Bagilah illustration satu kan. Alah, tak sebut lagi. Aku main pusing je, silap tadi. Hondum, Dwippy, come on, Dragon Pop, SLR, come on.
300 juga tau harga box tu. Tapi tak nampak orang jual, tu gitu masalahnya. Holucha. Nampak cerita Master Ball lagi. Regigigas. Apa tu? Oh, cantik gila Pokeball ni. Fluttermane. Nampak tekstil keliling ni. Fluttermane Pokeball. Banyak Pokeball kita Larvita, Solo dan juga kita ada Mela pula. Cantik ni Mela full art ni. Tak maksud aku cantik ni Mela ni. Comel gila. Yang ni aku ambil juga. Ada full art trainer. Comel yang dia. Double hit juga. Mela. Comel Mela ni. Mela ni yang gym leader. Yang fire tu kan. Yang fire kan. Ni sebelum dia berubah lah. Jangan pernah kau cuba. Masih bunyi lagu ini tu nak. Kita KLJ. Kokat. Kokat teka energy. Water. Aduh, susah pula teka. Tak betul lagi aku teka so far. Hood. Black Belt Training. Riolu. Regigigas. Carmine. Aku suka dia ni. Tapi dalam game nampak lagi lawa. Dalam card nampak macam a bit dark sikit lah. The Great Task. Reverse Holo EV. Come on, something. Aduh. Illustration wave memang susah nak keluar. Dan juga Sylveon Holo Rare. Ada 15 pack. Aku rasa macam not too bad lah. Sebab ada SRR. Sebab ada SRR tu okey lah sebenarnya. Pokat tu korang. Claim. Jangan claim semua Bagilah orang lain juga. Fire. Jadi so far aku teka tak betul lah semua siut. 15 pack pun tak betul. Ada Ryu lagi. Black Belt Training. Phantom yang tak ada function sekarang. Slowpoke. Carmine. Great Task. Professor Sadar Vitality. Ni pun sangat function dengan Raging Bolt and Deck. Dustcloak Reverse Holo. Aduh, tak ada something mana. Come on. Whimsy Court Holo Rare sahaja. 2 lagi pack. Ini sudah tamat dah perjuangan kita. Come on. Kod kad bang. Aku lupa teka. Kalau aku teka salah ni, aku tak sebut fire ni. Professor Research, Duskull, Hondum punya illustration rare kan dalam set ni kan, ada kan, cantik kan. Kita Suicune, Crispin, Bonzong Reverse Holo. Aduh, Hondum nak illustration rare. The Espion EX. Yang ni pun aku akan ambil juga. Sebab ni boleh jual juga lah. Yang nak recover sikit, orang nak faham. Dapat EX Terra Evolution 1 at least. Dia macam Pokeball tu aku tak kisah sangat lah. Pokeball tu aku rasa dalam adalah nilai dia. Tapi korang lah, belanja korang energy pun centering lagi. Ni energy ni tau, kau tahu teruk gila. Tepi ni kecil tapi besar. Ni centering ni issue. Kalau centering teruk ni, aku rasa selalunya dia fire lah. Sebab dia macam cahaya ke tepi kan, fire. Lagi besar energy tu, centering lagi. Okay, last pack. Hippopotas, Buju lagi, Speed Z, ada Roto Stick. Aku rasa Pokeball belakang tu sebab tergerak lah. Suicune, Crispin, Bonzong, Pokeball Binding Mochi, okay, Holucha dan juga Umbreon Holo Rare sahaja. Bukan Pokeball, bukan Master Ball. Ni pun beri. So generally, kalau tengok hit kat sini, yang paling padu sekarang adalah double hit EX dan juga Raging Bolt ni lah. Yang ni semua Pokeball lah. Tapi generally yang ni 2 main hit utama lah aku rasa kot. Master Ball dia. Master Ball dia juga. Master Ball Sneasel. Aku just go turun korang benda hit lah. Sampai tutup sleeve sekali lah. So cakap adik kena buat giveaway. Giveaway video hari ni korang akan menang semua ni bug yang uncommon rare yang aku baru buka tadi. Semua ni korang akan menang bersama dengan hit semua ni kecuali 2 ni, kecuali 3 ni, kecuali 3 ni. Yang lain semua akan bagi hadiah giveaway. Tapi aku akan sleeve kan semua untuk pastikan kad tu terjaga dengan baik lah. Tak nak macam tu kan. Macam nak join giveaway, tenang saja. Nak aku batuk pula belakang. Boleh dia okey belakang. Sorry guys, aku punya bateri habis tadi. Turunkan bateri yang backup. So kena sleeve kan kad-kad lain. So sama-sama kita boleh borak lah macam nak join giveaway. Sekejap, sorry, penat naik tangga. First kali yang penting, jangan lupa tekan butang subscribe. Itu paling penting. Tapi tim nombor 2 menang.
tekan butang subscribe kat channel aku, Eddie Fazli, and then like dan share video ni, itu nombor 2 macam biasa. Like dan share penting untuk engagement channel aku. Aku perlukan lagi boost. Aku enjoy buat channel aku just share dengan korang, tapi aku nak juga income yang besar supaya aku boleh lebih enjoy membuat konten. So lepas tu aku perlukan promotion dari korang juga sebenarnya. Benda macam tu aku perlukan. So, pentingnya korang untuk promote channel aku jugalah. Apa lagi? Itu nombor 2, like dan share, subscribe dan share. 3, komen apa saja kau nak komen berserta dengan hashtag. Apa hashtag yang menarik lah untuk video kali ni? Evolutions Comel. Ok, sebab ni kita buka prismatic kan. Evolutions Comel. Ejaan tu pastikan betul Kau boleh copy video aku punya ejaan je sebenarnya kadang. Kadang aku orang nak eja balik. Aku kan komen biasanya yang paling atas. So copy paste hashtag aku tu senang. Evolutions Comel. Evolutions Comel. So dan memang hit ni semua selain daripada yang aku cakap tadi, kita pergi pada korang lah. So pastikan korang komen betul, hashtag tu pastikan eja betul. Giveaway ni seminggu je, hari ni 18 sampai 25 bulan je lah. Cakap tadi ni semua kat yang kita berjaya pool. Kita tunjuk korang benda yang korang boleh menang dalam video hari ni. Sneasel, Espion, tu Pokeball. Tunjuk korang benda yang boleh menang. Okay, first kali korang akan menang untuk ada giveaway ni sampai seminggu kan. Bak komen-komen yang tadi kita buka tu, semua tu memang bagi korang. Dan juga semua hit ni Give us Hollow Energy 4, ada Sandy Shock, ada apa ni nama dia, Cornerstone, ada Aspect, ada Pokeball, Trainer, Espion, Fluttermane, Trainer lagi, dan juga satu Master Ball, Sneasel. Ni Master Ball tau, aku banyak korang semua ni akan bagi seorang hadiah, seorang lucky winner. Siapa? Pastikan korang join lah, gulak lah korang. Okay, supaya kita support. Dan main hit kita tadi ada 3, which is team 2 menang sebab teka betul. Kita ada Espion, NA, kita ada Mela Full Art, dan juga kita ada Raging Bolt EX Special Illustration, which is sangat nice. At least ni first SR, dan mungkin tak akhir SR yang korang pull untuk prismatic lah. Lepas aku boleh move on lah, tak ada buka dah datang ni. Okay, kemudian jangan lupa tekan subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan. Dan kalau kau nak beli aksesori tadi, jangan lupa DM aku mungkin jual sekaligus semua 300. Promo ni pun akan jual sekali dengan border dia ni sekali. Okay, thank you guys. Assalamualaikum dan wajib. First time pull SR tau, prismatic. Aku tak expect juga akhirnya berjaya pull. Cuma sayang bukan ada gepok. Tak ada gepok, sayang Ni pun cantik, condition dia quite nice Yang EV ni macam lari sikit, dia macam cantik atas dia. Tapi ni aku cakap tadi, kalau border yang untuk Evolution dia rainbow, sangat nice Okay, thank you guys. Hopefully kau enjoy, dan hopefully adalah bajet aku untuk upgrade jadi Osmo Pocket 3 tu. So aku rasa kalau video macam tu mungkin lagi cantik dan tak tegang sangat nak pegang kamera sebab dia kecil pun. Assalamualaikum, dan jumpa lagi dalam next video. Jumpa next week pun mungkin ada 2 video, InsyaAllah. Okay, bye bye.